Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Melati kuntum tumbuh di taman, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya ucapan, mohon sembah pembuka bicara. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nurul Damia Batrisya binti Badri Syam, berumur 16 tahun. Saya merupakan pelajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Serendang. Antara hobi kegemaran saya ialah membaca buku dan juga bermain bola tampar. Apabila dewasa kelak, saya bercita-cita untuk menjadi seorang guru yang dapat membantu orang lain serta dapat memberi manfaat kepada masyarakat dan negara. Tokoh yang paling saya minati ialah Mat Kilau. Perjuangan beliau bukan semata-mata menggunakan kekuatan fizikal, tetapi juga menggunakan strategi dan kebijaksanaan. Ini mengajar saya bahawa dalam hidup, kejayaan memerlukan ilmu, perancangan dan juga kebijaksanaan. Pada hari ini, saya berasa amat teruja dan berbesar hati untuk berkongsi tentang sebuah buku menarik yang telah saya baca. Buku yang ingin saya kongsikan pada hari ini berjudul Rimba Harapan. Buku ini ditulis oleh Chris Mas atau nama sebenarnya Kamaluddin Muhammad. Beliau seorang penulis tersohor yang banyak menghasilkan novel sejarah dan isu-isu berkaitan dengan bangsa Melayu. Tajuk Rimba Harapan menyentuh emosi saya kerana ia menggambarkan realiti kehidupan masyarakat yang bergelut dalam kesusahan, tetapi tidak pernah berhenti berharap untuk masa depan yang lebih baik. Buku ini mengandungi 330 halaman dan diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur. Ia termasuk dalam kategori novel sejarah patriotik dan sesuai dibaca oleh pelajar sekolah menengah yang ingin memahami perjuangan masyarakat untuk mendapatkan hak yang sepatutnya. Tema utama buku ini ialah perjuangan dan harapan untuk membina kehidupan yang lebih baik. Novel Rimba Harapan karya Chris Mas mengetengahkan tema perjuangan masyarakat luar bandar yang hidup dalam kesempitan dan ketertindasan. Namun, tetap menyimpan harapan untuk mengubah nasib mereka ke arah yang lebih baik. Buku ini memaparkan pelbagai kisah menarik yang syarat dengan nilai murni dan pengajaran. Novel Rimba Harapan mengisahkan tentang sekumpulan manusia yang berpindah ke kawasan hutan untuk membuka tanah dan membina pertempatan baharu demi meneruskan kehidupan mereka. Mereka terdiri daripada golongan miskin dan buruh yang ingin keluar dari belenggu kemiskinan dan kesengsaraan di bandar. Pak Kia merupakan watak utama yang memainkan peranan penting dalam menyemarakkan semangat perjuangan masyarakat kampung untuk keluar dari kemiskinan dan penindasan. Walaupun kehidupan di kawasan hutan penuh dengan cabaran seperti ancaman binatang buas, kekurangan makanan dan keletihan, mereka tetap gigih berusaha dan bersatu padu. Pak Kia meniupkan semangat kepada penduduk supaya tidak berputus asa. Bagi mereka, hutan itu bukan sekadar tempat tinggal, tetapi rimba harapan, tempat lahirnya harapan baru. Tanah yang bakal subur untuk kehidupan mereka. Sekian daripada saya, terima kasih.